Aku geli hati betul dengan statement atas ni. Kan? Aduh, dia pula nak nasihat PMX. Dengar teguran orang, terima teguran orang. Aku nak beritahu lah, yang sebenarnya tu kau yang kena dengar teguran daripada Perdana Menteri, daripada Presiden Parti. Faham tak? Aduh, kau tu yang kena belajar. Kau tu yang tak boleh terima teguran. Nak nasihat orang pula. Sendiri pun lari daripada tanggungjawab sebagai seorang menteri. Letak jawatan dengan alasan yang tak munasabah, kerana gagal dalam pemilihan parti. PMX tu dah nasihatkan jangan letak jawatan. Bagi sebulan untuk berfikir. Dengarlah nasihat dia. Bincanglah dengan Perdana Menteri ataupun Presiden. Macam mana nak menghadapinya. Itu pun kau tak berani nak letak jawatan. Dan sekarang dah meroyan hari-hari. Dah jadi macam lebih daripada walaun dah. Duk menyerang.